Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Anwar dari Nice Guys TV. Yang nice-nice je untuk korang semua, channel yang korang nantikan setiap minggu. Okey, kali ini aku berada di Ayam Gepuk Jogja yang berada di Bandar Seri Putra Kajang. Sini korang boleh tengok dia punya menu-menu ni memang menarik dan aku nak try lah dia punya salah satu set yang ada dekat sini, sebab aku pernah try dia punya sambal Jogja dulu, memang pedas gila. Aku tak tahu sama ada sambal yang ada kat sini sama ke tidak dengan yang pernah aku try dulu. Punya restoran ni memang cantik, memang menarik, memang terbaik lah orang cakap tu. Dia punya dekorasi dia korang boleh tengok, inilah dia set yang aku ambil, iaitu ayam gepuk dengan kondimen yang ada kat situ. Dan aku pilih hari ni yang pedas biasa saja, bukan extra pedas. Korang boleh tengok bila kita minta pedas ni, dia tak ada kacang untuk ayam gepuk ni. Dia punya ayam tu memang digepuk dan bukan ada yang crispy-crispy tu. Dan dia punya set kali ni memang ayam dia ayam suku, ayam pistol bahagian peha. Dan aku belum makan ni pun dah terasa terliur dah. Tengok sambal dia tu memang cantik warna dia. Dan aku tahu sambal dia tu memang pedas Jomlah kita makan. Tak payah tunggu lagi, kita rasa dia punya sambal dan juga nasi dulu. Tak, saya bukan chef. Ui, tak pedas sangat. Pedas juga. Okey, untuk sambal dengan nasi ni memang macam aku cakap tadi, sambal dia memang cukup-cukup pedas. Korang tak payahlah ambil ekstra pedas. Tapi kalau korang memang peminat-peminat yang pedas gila, memang orang cakap tu ekstra pedas tu, kau boleh ambil ekstra pedas. Pedas itu memang sangat-sangat melampau lah orang cakap tu. Tapi kepada peminat pedas, memang inilah dia tempat yang paling best untuk korang rasa kepedasan sambal ayam gepuk. Kena dengan nasi putih panas-panas memang jadi guys, memang jadi. Barang ni memang baik. Okey, aku tak nak buang masa, aku nak rasa dia punya ayam tu, ayam pistol tu nampak memang orang cakap dimasak dengan sempurna. Untuk mengelakkan pedas yang melampau tu, kita boleh taruh kicap sikit. Kali ni aku cuba dengan kicap dia, dan kita letak sambal sikit kat situ. Kita rasalah sambal dengan kicap dia. Pada aku ni memang tak berapa suka, tak mengemar sangat bila kata kita campur dengan kicap ni. Tapi bila kita campur dengan kicap ni, dia kurang lah sikit pedas dia. Ui, memang gila guys, dia pedas tu memang meleleh-leleh air ingus aku. Tapi memang terbaik lah, memang sedap. Dia punya ayam pun empuk, di dalam dia memang masih lagi juicy dan dimasak dengan sempurna lah. Untuk ayam gepuk ni memang dia rebus dulu dengan beberapa rempah apa semua tu, baru digoreng. Untuk ayam gepuk Jogja ni, dia punya tahu tempe tu memang besar. Ada kobis dan juga timun. Kalau korang nak request untuk kobis goreng pun tak salah, aku ada dekat sini. Dia punya dekorasi kedai ni memang menarik. Korang boleh tengok ada TV kat sini tunjuk influencer-influencer yang pernah try dia punya sambal Jogja, termasuklah aku. Tadi adalah muka aku sekejap tapi korang tak perasan lah. Ini semua dia influencer yang pernah buat apa orang cakap tu, dia punya review tentang sambal Jogja ni. Memang terbaik, pedas gila masa tu. Memang time-time makan nasi dengan panas-panas tu memang cantik, cun. Aku memang respect lah dengan dia punya dekorasi kedai ni, memang cantik. Dia punya resepi asli Yogyakarta tu, aku tak tahulah betul ke tidak resepinya. Dia punya luar pun cantik kursi meja banyak untuk cawangan di Bandar Seri Putra ni. Dia punya kedai ni agak besar di corner lot. Dia punya dekorasi memang aku memang respect lah, terbaik dia punya dekorasi. Dan yang paling penting, untuk parking lot dia kat sini memang tak susah. Banyak ke kawasan sekeliling dia memang parking lot dia sangat banyak, mudah. Dan kalau korang datang dengan keluarga yang ramai pun cukup untuk semua orang dekat sini. Dia punya luas kedai tu memang ngam lah orang cakap tu. Kepada sesiapa yang teringin nak makan ayam gepuk Jogja ni, aku boleh recommend lah. Dia punya rating tu aku boleh bagi dia lebih daripada 8. Aku boleh bagi dia 9.5 untuk ayam gepuk dia.
Kalau korang nak cari ayam gepuk, tak adalah kat sini. Dia ayam gepuk saja dan berbagai set kat sini bermula daripada RM14 hingga ke, tak salah aku tadi, RM17 lebih lah. Itu sepulang kepada masing-masing. Ada beberapa set dan aku boleh recommend lah untuk makan sambal ataupun ayam gepuk Jogja ni. Dia punya sambal sangat-sangat padu. Okay guys, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk terus subscribe channel Nice Guys TV ni. Kita sokong peniaga-peniaga tempatan kita. Okay, ciao. Gonna write a story, 6 strings of steel. When life's a mess, I let my guitar heal.